First time nak hidupkan hand push brush cutter ni, korang kena switch on dekat sini. Lepas tu sini ada pump. Pump minyak dia, bagi dia jalan. Lepas tu tarik cok pergi atas, start dia. Okey, dah hidup, top turun cok. Assalamualaikum. Korang yang nak mencari mesin rumput yang senang, tak payah sandang, just tolak je. Okey, yang ni kita ada hand push brush cutter brand khas model HZ1021. Okey, untuk mesin rumput ni 52cc. Ni sangat senang lah kalau nak buat kerja, sebab korang tak payah nak sandang dia lagi. Korang tolak je. Okey, buat korang yang berminat dengan mesin rumput hand push ni, korang boleh terus walk in dekat HQ One S Machinery Sri Petaling. Nak tanya apa, korang komen. Assalamualaikum.